berguling ni orang sakit gastrik ni. Dia punya apa kena ni? itu hari main ni ayam hutan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Rodong-rodong semua. Hari yang ketiga pukul 10.30 pagi di Sungai Sepia ni. Sangatlah cantik. Tapi aku lupa nak tunjuk ikan semalam. Gagah lagi. No. Kita mau ibu ikan lah. Oh, no. Sabar. No. Macam ni. Allahu Akbar. Melipat balik tau, masuk dalam air. Susah sangat ni. Marilah sini. Sekejap je. Dah lama sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak apa. Oh, tengok saya ribu. Merah dia tu. Oh. Dah. Ya. Pergilah. Oh, Alam cakap pokoknya yang segar tu. Pokoknya ada boleh bawa balik lah. Yang segar ni. Yang seekor 2 ke. Macam tu. Jadinya hari ni, planningnya hari ni, aku dengan Along akan ikut aku sebagai guide untuk meranduk lagi ke arah hulu. Zahar dengan Cairo tinggal kat campsite. Dia orang mungkin pergi bottom kat bawah tu. Sebelum kita memulakan perjalanan, jom kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi azamil qari ma fih wa na'udzubika min syarri azamil syarri ma fih innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon padamu kebaikan perjalanan ini, segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripadamu keburukan perjalanan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkau lah yang Maha Berkuasa menentukannya. Lewat sikit hari ni. Penat, lenguh, jam, hancur tubuh badan, rasa terus urat kan. Stay tune, tak lagi jumpa. Tengok orang kampung dapat bara 2 kilo duduk tepi air beli ke? Ya, selamat ha. Hati-hati je. Okay, insyaAllah. Dah abang hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita. Oh. Tambat sekali dengan tali tu. Afia punya tali. Nanti kalau berat galah beg beritahu. Kita bergilir galah beg. Berat beg tau. Tu Along apa? Pakai jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan yang pertama. Strike. Lekat. Oh, lepas. Baby sebarang. Strike yang pertama. Lepas. Tu lah, kecil. Lepas balik. Dia ligang. Kecil kan? Along sukuh lepas balik. Lepas balik Along. Lepas balik. Go fight. Afrika. Sebarang Strike Afrika.
Sayangnya. Baby. Cepat. Stop. Bawa. Suara aja ni macam mana? Apa balik? Buat suara. Kau main depan tu sikit. Oh, situlah yang keloh semalam kena buli. Sampai dekat lucuk. Tak dekat. Oh, sikang. Strike sikang. Aduh. Strike juga tapi strike sikang. Melayan trout. Ya, alhamdulillah. Allah berbelit-belit lah sekali. Mahal. Menggunakan inline spinner dari Word. Ini sikang kita. Lepas ke bawah. Oh, cantik sikang. Lesson di sikang lepas. Mantap. Bye. Kami di situ. Strike lah tapi. Oh, lucuk.
Tak dekat pula. Itu apa? Sebarang sih. Itu apa? Kejar. Oh. Kelah ke? Tak nampak. Kejar sih. Kejar. Kelah. Kelah. Loh lepas tak? Kelah. Halo. Halo ingat? Halo cakap lepas. Kelah ni kan kelah. Oh tu lah. Kelah. Lepas balik Oh. Oh. Allah Akbar. Kepik duduk lah. Kepik duduk. Ya Allah. Bibir seksi. Dia mendapat banyak mana sini ya? Depan. Tak tahu lah. Jadi tak reti lah. Sini sampai ketok lah semalam. Tak ada kesan tepi. Tak ada. Bangun. Loh, dah lemah. Oh, tu. Mantap. Kelah mantap. Nyuang. Nyuang lagi. Aduh. Ada tadi. Belum masanya, belum rezeki lagi. Ada yang kasut tadi ada. Bye. Alhamdulillah. Kecil. Sebarang. Kita cari ikan lain. Bye bye.
Tadi dah belakang tu tak liar yang ada kayu. 3-4 kali duk follow tak nak ambil. Aduh, tak dalam air ada kot 500-800 gram. Kalau naik mungkin sekilo kot. Biasa dalam air dia kecil sikit lah. Sini rasa macam tak sampai semalam. Tak tahu apa ni. Jadi tempat lain dah rasa. Rasa macam tak sampai kot. Tapi tempat yang pesta semalam tak jumpa. Tak ingat. Bawah kot. Ha? Jam pukul 6 lebih dah. 6.40 lah lebih kurang. Along tu selalu nak pujuk. Ikan apa? Strike. Keloh juga sih. Ke kejar. Keloh. Itu kita nak tambat ke lo? Mego. Sukaan tu. Long Allah Akbar. Kejap. Long terus pegang ni sekejap. Tekan kat skrin ni biar nampak. Sekejap. Tu. Nampak. Tekan dah tu sekejap. Basuh dulu. Hello. Boleh, tulis. Okay. Ni dia. Pakai Uzari line spinner. Itulah kita. Tadi main lagi tak? Ni pucat sikit. Pucat sikit. Air lah. Tak. Hop. Okey, ikan ni nak lepas ke? Ambil. Habis saya dah ulang. Banyak betul ikan ni. Banyak betul keluar. Tengah laut. Balik. Bye. Kenapa? Kejar. Lupa lepas balik. Salah sangat.
No, auto release. Bye. Strike lagi. Strike lagi. Kejar juga. Dia jarang daripada Kelah. Dekat Segor. Ya. Ya. Good size. Kita lepas balik. Bye. Dah cukup lah 3 kat sini. Kita cuba pakai yang warna copper. Kelah. Kelah. Loh. Kelah. Alhamdulillah. Strike Kelah lagi. Strike Kelah lagi geng. Oh, Kelah panjang ni. Oh. Kena line spinner lagi. Buat-buat punya konten. Alhamdulillah. Rezeki. Ya Allah. Kita cuba cari yang bersaiz. Mudah-mudahan dipermudahkan sekalinya. InsyaAllah. Long, lepas balik Bawa main cakap lepas balik Kelah. Mengejar tak takut. Berdemar. Besar betih ni. Lagi lepas balik, Along suruh lepas balik. Oh, warna dia naik. Bismillah. Membesar ya, membesar. Sini sikit. Bibir seksi. Bibir seksi. Ramai. Bye. Alhamdulillah. Allah tak nak. Bukan. Keluar kan. Mana lagi? Oh tu, tengah. Straight. Terlampau je, terlampau.
hijau. Loh, sekawan. Keluh. Keluh, sekawan. Gila. Kalau tak nak kacau tempat, duduk belakang sikit. Duduk belakang sikit. Sebab tak nak kacau tempat tu. Aduh, sayang ni keluh. Dah balik. Cari biasa-biasa. Keluh. Gila, sekawan tu keluh. Bahaya. Kat tengah kita. Ya Allah. Ambil. Kecil. Lepas balik. Jangan suruh lepas balik. Banyak merah. Berebut merah. Oh, dah kejar dulu. Lepas bismillah. Yang tu yang kawan cakap tadi bergemuk. Bergemuk merah. Dekat mana? Sikit. Disebabkan jalan cerita terlalu panjang, jadi aku pecahkan kepada dua bahagian, di mana ini adalah episod yang pertama pada hari yang ketiga di Sungai Sipia. Pada episod kali ini, aku sangat teruja dan sangat kagum lah. Maksudnya dapat lihat banyak sangat lubuk-lubuk ikan kelas yang besar-besar, yang saiz betis, yang saiz peha. Orang cakap yang masih wujud lah sehingga kini. Aku sangat tak sangka lah sebenarnya dan memeranjatkan aku lah. Cumanya bila kita sebut Sungai Sipia ni, costing dia agaklah mahal. Jadi kalau korang nak datang dekat lubuk seperti ini, korang boleh tekan dekat tajuk tu. Aku ada tulis detail description, nama dan nombor telefon boatman Along Kamar. Korang boleh contact untuk maklumat lanjut. Lepas tu, kita akan tunggu pada episod yang kedua, di mana lebih banyak aksi yang mendebarkan, lebih banyak aksi aku strike kelah yang bersaiz. Orang cakap lebih aksi yang menggairahkan lah, senang cerita. Jadinya kita akan tunggu episod yang kedua. Dan kalau korang suka channel Caster Diary, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk itu, aku Haji Caster Diary minta diri dulu sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum korang semua. Salam sejahtera. Bye-bye.